Setiap company, kita kena layan dia macam kereta. Paling senang anggap kereta lah. Business adalah kereta. Company ada enjin dia. Betul? Kan? Dia ada dia punya minyak dia. Engine adalah business model. Macam mana dia nak monetize? Berapa harga nak letak? Margin berapa? Macam mana dia nak repeat customer? Funnel macam mana? Fuel adalah modal duit. Berapa jauh company boleh grow based on minyak dia. Minyak dia laju, lamalah dia bertahan. Kalau minyak tak banyak, sekejap dia dah mampus. 3 bulan dah tutup dah. Sebab capital, modal tak banyak. Driver adalah founder. Passenger adalah team. Road adalah market, target customer. Distance adalah profit. Kalau duit banyak, jauh dia pergi. Sampai ke IPO dia pergi. Sampai ke papan bursa. Kelajuan sale. Kadang-kadang bagus bawa laju, kadang-kadang tak bagus juga. Betul tak? Baik bawa slow. Yang penting sampai. Dan ada kereta berat. Apa maksud kereta tu berat? Dia punya OPEX dia, operational expenses dia berat. Antara semua ni, mana satu nombor satu? Paling penting. Apa yang membezakan usahawan newbie dengan yang seasonal? Ni pendapat saya, ni berbeza, khilaf antara ahli ulama bisnes. Tapi kalau saya nombor satu, apa beza saya buat bisnes baru, tiba-tiba sale bulan pertama dah 100,000 profit, adalah pada engine. Business model lah yang membezakan usahawan A dengan B. Ada usahawan B, dia memang nampak macam power buat content, tapi business model salah, tak scalable bro. Betul tak? Pergi IPO pun, investor tengok apa business model. Dia tengok business model macam ni, humanitas, business yang subscription model, bagai apa semua, engine. Sebab tu, ada business owner, walaupun dia drop, dia melingkup, dia dah biasa buat sales 1 juta, 3 juta, dia ada engine Ferrari, walaupun dalam kancil. Kita nampak dia macam tengah struggle kan. Macam lah kesiannya Mamat ni, tengah hutang 1 juta kan. Tapi dia tu boleh buat engine Ferrari, letak dalam kancil. Power tak? Power gila. Sekejap dia kancil jadi Ferrari balik. Maksudnya, engine Ferrari bila awak letak dalam kancil, dia sangat profitable.